Thank you. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Costa Rica. Ini sambungan dari video lepas. Hari ni aku nak try zipline yang terpanjang di Amerika Latin. Zipline ni ada 11 biji dan paling panjang adalah 1 km zipline dia. Dah saya pergi tempat ngeri-ngeri je kan. Episod kali ni kita plain tourist pula. Yes, di Monteverde ada zipline terpanjang di Amerika Latin dengan 10 zipline, 26 platform dan jarak keseluruhan kanopi kos sepanjang 4 km. Daripada point ke point nak kena hike sikit. Oh, lawa hutan dia. Setiap kabel zipline tu ada yang 460 meter, 600 meter, 750 meter dan terpanjang 1.6 km untuk satu zipline. Tinggian pula dari 75 meter sehingga 150 meter. Kau bayangkan lah setiap zipline tu macam gitu punya panjang. Lepas tu kau boleh naik sampai 10 kali zipline. Ini kalau tak puas lagi ni, tak tahu nak kata apa dah. Yang famous kat sini, zipline gaya Superman and Mega Tarzan Swing, level canyon swing. Oh, hampir tak boleh handle tadi. Yang kelima laju. Sumpah laju. Impossible bro. Untuk aku nak rakam. Pasal pakai dua tangan. Macam mana ni? Ni yang ke-6. Okay, let's go. Oh, yang ke-6 ni amazing gila. Terbang dekat gaung. Aku tak tahu berapa ratus meter panjang. Check out view dia. Kau datang baru kau tahu. Sayang lah, part tu je aku sayang gila. Aku tak dapat nak rakam sambil terbang tu. Kan best kalau aku dapat kongsikan masa tengah terbang tu. Aku rasa itu the best kalau aku boleh kongsikan. Ini yang keberapa kita? Aku rasa dah ke-8 kot. Aku dah lost count, dah banyak sangat. Shit, best gila. Best gila benda ni. Okay, ini yang last kali kau tengok dia punya pandangan dia. Ini kabel dia daripada sini sampai ke seberang sana. Kau tengok tadi tu Superman dia tu. Kau cerita sikit dengan aku macam mana aku nak rakam. Oh, that was great. That was great. Okay, next turn aku pula. Take the camera. Okay, where's the camera? Here. Oh yeah, I'll go here. You wanna say something? No. Nothing. Thank you. Pura vida, bro. Oh. 1, 3, okay? Okay. And 3. Next, aku nak pergi ke negara seterusnya iaitu Nicaragua. Sambung next video.